Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembut pula suara hari ni. Okay, Ramadan is coming Yep. InsyaAllah. So Ustazah Latifah, Yes. since sekarang your children dah at the secondary, semua dua-dua dah secondary Yes. Dah bujang-bujang. Ya. So menantu. Cepat sangat tu. Okay. Suka sama apa? Yes. I'm serious. Okay, so how do you, macam sekarang ni dah belasan tahun so daripada kecil tu how you latih, macam encourage pupuk them to be how macam, I mean itulah different anak different kan, tapi untuk sekarang ni Alright. Untuk to love Ramadan kan. Alhamdulillah. The word of today, the day is pupuk. Senang cakap kita encourage anak-anak kan. Okay, anak saya tak adalah yang teenager sangat. Dia just 13 and 14. Dia just 13 and 14. How I encourage them for Ramadan, actually when I think about it, bila anak-anak lagi kecil, lagi senang kita nak encourage. I don't know, this is my personal punya view ataupun my personal experience. Bila anak-anak kecil tu kita senang cakap, kata okay you all, kita nak start Ramadan, walaupun diorang belum faham sangat tentang Ramadan, but they know during that time tak boleh makan dengan minum. So bila kita, of course kita dengarkan, kita ceritakan tentang Ramadan, kita cerita tentang dia punya keberkatan dia, but they don't really understand much. Tapi bila anak dah teenager ni, I have two son. Satu memang dua-dua unik lah, dua-dua unik. Kalau satu tu dia macam bila katakan pasal Ramadan, he understand what is Ramadan. Anak lagi satu tu bila Ramadan dia akan nervous. Dia kata macam alamak nak dekat Ramadan. Nanti I tak boleh, because his love for food. He loves for food tu, daripada dia macam Ramadan nanti habislah dia lose weight and so on ni semua. But he knows that the importance of Ramadan tu macam mana. So how I encourage actually kita start daripada sekarang. Sekarang ni belum masuk Ramadan, kita tengah ni tengah Syaban kan. So daripada sekarang kita dah kena macam introduce to them, nak encourage them. We do countdown together. Okay, nak dekat Ramadan ni. Okay, so you 10 all, more days. Yes, you all need actually to prepare yourself, because why? You all dah boleh jadi imam. Untuk kita buat tarawih and so on ni semua. So sekarang ni my husband dah start macam doa after solat ni semua, dah masukkan pelan-pelan praktiskan mereka, because they are already at the teenage punya life where they able to do. Walaupun memanglah pasal yang anak lagi satu tu pada dia macam makanan tu is a must, tapi kita praktiskan dorang practical of solat tarawih from now. And daripada last time I always involve them dalam kita choose apa nak makan, apa nak masak. Yes. So hari ni siapa choose for buka menu gitu. Tapi anak yang first tu dia memang lain breed jadi dia memang Masya Allah, dia redha je mak dia makan masak apa yang semua. Tapi anak yang second ni I involve him because dia paling terasa tentang Ramadan. Dia pernah Ramadan dia lose weight, really I think about 5 kg. Pasal dia punya rasa yang tak boleh makan, nikmat makan tu ditarik pada dia, and dia look forward for buka. Jadi dah last year I already started to involve him dalam preparing the makan. Adik-adik nak makan apa, nak masak excited apa lah. So dia excited. Dia kata today kita makan ni, boleh? Okay boleh. So to me is like macam continuous encouragement to our children supaya dia happy dalam bulan Ramadan, tak merasakan memaksa. I think bila kecil-kecil tu diorang tak faham, tapi bila dah besar ni diorang merasakan macam aku kena paksa puasa lah, mungkin kena paksa nak kena buat tu. Tapi kalau kita start to encourage them pelan-pelan, mungkin ada rasa terpaksa pasal kita suruh kan, tapi mungkin lama-lama akan menjadi macam satu benda yang macam rutin ataupun satu benda yang diorang suka. It's not easy untuk kita encourage mereka, tapi as a parents our job is to continue encourage, and kita jangan give up lah. Kalau anak tu tak boleh puasa atas sebab sakit dan sebagainya, kita cakap ada jangan memaksa. Tapi kalau dia tak nak puasa, kita kena cakap ni bulan Ramadan tau, this is the barakah, you nak kena puasa dapat pahala, you tak nak ke pahala tu semua, dan kita kena cakap macam gitu. So kena play around lah. Yes. Masya Allah, interesting. Then Ustazah Aziza, how about you? You want to add anything? Saya macam lain sikit dengan macam Masya Allah lah Ustazah Latifah ni, Masya Allah. Saya ni kan, anak saya kalau yang besar memang dorang rapat lah. Dorang pun sama macam Ustazah Latifah punya anak, means 1 year gap je. So satu is 11, satu is 12.
So dorang ni when they were small, when they were back in kindergarten, macam yang abang ni kan, dia memang everything dia nak tau. Dia macam nak be the first one, be okay, I can do that, I can do it. So macam bila they were taught, bila dia diajar tentang puasa, okay dia nak try. Kita suruh dia puasa berapa jam, dia nak try sampai zuhur. Macam kita suruh dia puasa sampai zuhur, dia nak try 1 hari. So challenge himself dia like to challenge himself. I feel lah. So bila yang rapat dengan dia ni, adik dia yang 1 year ni, kita ingatkan kita nak separatekan dia dululah, macam okay lah, you later lah, next year nanti baru tu. Tapi dia tengok abang dia sungguh-sungguh. Dek ni pula dia kompetitif. So dia yang satu ni suka challenge himself, yang satu ni dia macam nak compete. Oh abang boleh, okay I also can. Tapi abang tu sungguh-sungguh lah kan, macam nak puasa dek. Yang nombor 2 ni nanti dah by the time kita belum suruh pun padahal, tapi dia nak puasa sampai tengah hari, ataupun dia nak puasa sampai 1 hari pun pernah tau. Padahal kita tahu that it's okay, you're still baru 4 years old, baru 5 years old, janganlah dulu. Makanlah, enjoy the food. It's okay. Okay, enjoy while you still can lah. Tapi pasal dia tengok abang dia kan, so dia pun nak catch up lah macam gitu. Dia tak nak FOMO lah, yang penting dia tak nak FOMO. So tapi yang lainnya abang dia macam sungguh-sungguh lah, cubalah apa macam mana pun Umi, what time Umi macam gitu. Kalau yang nombor 2 ni, kalau yang Ali ni, dia nombor 2, dah sebut nama dah. Nombor 2 Ali ni, nombor 2 dia akan macam hek-hok sikit lah. Macam I lapar, okay kan buka, tak nak, abang tak buka, faham tak? Macam so macam dia nak macam itu. And Alhamdulillah to me, walaupun nak kena ngadap satu hek-hok, satu macam tak sabar semua dia benda dia nak kan, tapi Alhamdulillah for abang-abang ni, that's how diorang memang suka Ramadan, diorang look forward for Ramadan lah. And then comes adik dia pula, ada 5 years gap daripada yang second. Nombor 3 ni ada lain sikit. Dia sekarang sampai 6 years old. Macam abang dia daripada 3 years old, 4 years old, diorang yang dah nak sendiri. Mak dia yang risau tau, macam korang ni boleh ke sarapan perut tak sakit ke, boleh ke puasa perut tak sakit ke dan sebagainya. Safia ni dia lain. Dia sampai sekarang macam, I dah kena puasa ke Umi? Kalau I lapar macam mana? Nanti perut I sakit macam mana? Dia dah risau dahulu. So macam I don't know, for me like Ramadan ni memang I sendirilah, for myself personally pun nak praktiskan, you know, the month of blessings, the month of gratitude. So macam kita nak tunjukkan kesyukuran, then it starts with me, myself first lah. So I'm not sure it's gonna work or not, tapi what I'm trying to do, what I'm trying to do is that macam okay tak apalah, date you tak nak puasa dulu, it's okay. So kita tak apalah, you makan je lah, you belum wajib pun kan. But at the same time macam berdoa lah, macam in one day nanti dia akan semangat untuk puasa, dia akan you know macam dengan dia tengok kita tak you know tak push dia ke kan apa, in the hope of that dia akan apa tu nampak the semangat, the spirit of puasa tu sendirilah at her own pace lah. And also macam like saya sendiri tengah nak concentratekan macam that thing that I said, macam the meanings of Ramadan is more to kita nak practice gratitude, kita nak practice kesyukuran. So rather than me, macam dulu pernah try macam okay nak kasih rewards lah, nak kasih apa ni semua, but this year I plan to you do you, and then kita enjoy our moment together, the blessings that we have together, the moment that we have together. Kita punya kita punya sahur, kita punya buka puasa, and then kita punya tarawih, dan kita bagi-bagi hari apa. Pasal sekarang semua tengah busy kan, abang PSLE ya. Tapi macam mak dia pun kerja masjid yang akan selalu kena turun masjid kan. So sekarang kita tengah buat schedule macam okay, hari ni is our day together buka. Hari ni nanti kita macam Ramadan is special month. Yeah, and I also love that take turns pilih menu. Pasal kita seorang kalau nak fikir ni hari nak buka apa, besok nak buka apa, macam wow, stress. So saya dah bagi-bagi, okay, hari Senin dengan Rabu your choice, hari Selasa dengan ni abahnya choice, semua dah main peranan lah. Last saya perasan nama saya pula tak ada. Habis Umi bila Umi nak pilih so tengah cubalah. Yeah. I think the togetherness when kita sambut Ramadan tu benda yang best, because kita pernah Ramadan kat luar negeri, kita belajar sayu sangat nangis. Tapi I think when we are a family now, we are parents now, we really appreciate the time together. So I think that's why I understand why dulu my parents macam emphasizekan nak kena buka sama-sama. So I think the togetherness is something that kita nak kena prepare daripada sekarang. Kita actually now with my family members pun, I dah with my adik-beradik semua, kita dah set date when are we going to have a buka together. So dia punya preparing tu
bukan macam sekadar dah masuk Ramadan kita tahu kita kena puasa tak puasa, but it's more to kepada how we can actually gather everybody, because I think now more and more people are very banyak suka sendiri-sendiri. Of course kita boleh, tapi kita pun perlukan kesatuan bersama untuk kita ingatkan silaturahmi. Betul. And one last thing, I think kita punya umur macam dah meningkat kan. So macam for me like no, me personally lah, I think I nampak juga ada parents yang macam semangat kasih rewards, macam satu hari puasa dapat $1 and so on, dan satu hari puasa dapat sticker and so on. I think I don't have the capacity to be tolerant with that. So macam it's more on me as trying to enjoy the time that we still can lah kan. Macam anak-anak masih ada dengan kita, diorang belum belajar, diorang belum kerja, belum sibuk dengan hal masing-masing. So that's the thing lah, macam try to find things that macam can be meaningful in Ramadan, whereby macam instead of kita just solat tarawih aja, lepas solat tarawih ataupun sebelum solat tarawih or lepas certain solat waktu, kita duduk together, just talk, just spending time, and you know that thing can be our additional effort in doing ibadah also, right? Macam kita be kind, kita be compassion, or kita be mindful lah with our family. Nice. Catch up sessions. Yeah. So Wawa ada plan tak? Macam mana plan Ramadan this year? Tak lah, alhamdulillah lah. I think Ramadan macam extra special and through daripada month lain, because macam kita orang akan macam kira make a point where kalau iftar macam kena together macam itu. Kan kadang-kadang kan kita orang other month ke apa days kan kita balik lambat ke, tak sempat nak dinner together kan. So macam that itself is Ramadan tu kita put efforts nak kena balik on time. Memang. Alright. So word of today is pupuk and apa tadi saya perasan apa? Togetherness. Pupuk and togetherness. Macam main syirik. Okay. InsyaAllah. Thank you so much. Okay, kita berbalik kepada the boys. Okay, now we are back in episode 2. Thank you to our family development unit, our FDOs, tentang sharing diorang pasal Ramadan and family. Thank you so much. Sekarang kita sambung ke episode 2 bersama Ustaz Haziq, also known as Ahli Falak di Instagram, Ustaz Yeah. Okay, kita sekarang episode 2 kita akan masuk more onto bukan Ramadan punya topik per se lah. Alright. Kita masuk kepada more of the space and quantum mechanics of the Wow. Okay, tak sebenarnya kira sini kira macam fire. Apa fire? Speed fire. Round fire. Rapid fire. Rapid fire questions yang ada daripada kita punya podcasters. Untuk episod kali ni kita ada Ustaz Yusof. Ustaz Yusof menggantikan Ustaz Nazi untuk episod ni. Okay, mungkin untuk episod yang lain juga, InsyaAllah. Kalau yang lain InsyaAllah. Okay, pertama sekali, saya kurang ada soalan ke? Nak bertuju? Tak ada. Saya start first. Pasal tadi kita berbual pasal falak syar'i. Adakah astrologi bermain dalam falak syar'i tu? Ada tak role astrologi main dalam falak syar'i? Okay, perkara ni mungkin ramai yang confuse lah antara astronomi dan astrologi. Okay, astronomi tadi kita bincangkan lah, ilmu yang kita belajar tentang segala perkara di luar daripada atmosfer bumi kita. Okay, planet dan sebagainya. Kalau astrologi pula adalah sesuatu perkara yang kita gunakan. Okay, contoh constellation dan sebagainya, perkara berada di luar sana untuk menentukan kehidupan dan nasib manusia. Astrologi specifically untuk menentukan ni Yes, so mereka belajar constellation untuk tentukanlah nasib manusia. Contoh kita semua pernah mungkin contoh kalau someone a Cancer, tak boleh kahwin dengan Capricorn. Saya Cancer. Sebab nanti saya Taurus. Sebab nanti contoh hidup jadi nasib malang dan sebagainya. Kan kalau tengok kat Instagram, if you don't repost this, then 7 of your generation will be affected. Siapa guilty of this? Saya tak ada. Saya dulu yang ada forward message. Kalau anda tidak forwardkan, awak tak sayang Allah. Macam gitulah vibe dia. Faham. Jadi tu astrologi. Tapi dalam falak juga secara tradisional, kita pun ada gunakan constellation juga. Okay, constellation is basically a group of stars, kumpulan bintang-bintang, okay, yang menjadi ibarat satu bentuk. Okay,
Kalau dalam Islam, saya pernah cerita kan bahawa kita pernah ada seorang pakar falak, iaitu almarhum Kiai Zuhri Muntamim. Betul. Almarhum Kiai Zuhri. Almarhum Kiai Zuhri ni ada menulis beberapa buah buku. Tetapi tidak pernah dipublish. Sebab apa? Tak ada publisher yang nak ambil. Sebab kata mereka, siapa yang nak baca buku gini? So basically saya sendiri pernah pegang dan pernah baca yang masih disimpan oleh anak kepada almarhum Kiai Zuhri, iaitu Cikgu Yusof Zuhri. Di rumahnya saya pergi di Yunus. Buku-buku yang ditulis oleh Kiai Zuhri disimpan dalam satu beg besi. Beg lama besi. Dalam tu banyak buku-buku notebook, macam buku sekolah notebook itu. Ada 2 buku ditulis tentang ilmu falak. Itulah yang dipublish oleh Pergas, ditulis mula oleh Ustaz Firdaus Yahya. Tentang buku Kiai Zuhri lah. Nak beli boleh pergi ke Pergas untuk beli ya. Baik. Poinnya adalah dalam buku tersebut ada banyak model ataupun banyak tulisan tangan tulisan model Kiai Zuhri tulis tentang pergerakan Falakus Syams. Falakus Syams maksudnya pergerakan matahari dalam masa setahun. Dalam masa setahun tu ada 12 constellation. Hamal, Thur, Jauza, Sartan, itu semua Aries, Taurus, Gemini, Cancer. These 12 constellation ataupun groups of bintang ni ibarat paku kat langit tu. So matahari bila bergerak dalam masa setahun, ataupun bukan matahari, bulan, bumi bila bergerak, from the perspective of kita dekat bumi, kita nampak matahari bergerak kan. Tapi hakikat dia adalah bumi yang bergerak sekeliling matahari. Ini kita fikir dari perspektif kita berada di bumi. Matahari bergerak dalam setahun, in accordance to one of the 12 constellations setiap bulan. Setiap bulan akan pass through. That is why they use that constellation. Sebab benda tu every year akan ada kat situ. Yes. Jadi contoh, kalau kita dalam artikel Berita Harian, apabila Kiai Zuhri sendiri buat perkiraan, dia akan letak di Berita Harian, akan publish. Ni prior to 1974 lah. Berdasarkan kiraan hisab dan sebagainya, anak bulan akan berada di buruj apa, di constellation apa, di manzilah apa. So that is the spot where you can look for the new moon untuk lihat anak bulan. Jadi Kiai Zuhri pandainya adalah di setiap every fasal ataupun setiap pelajaran yang ditulis, dia akan rangkumkan dengan syair bahasa Arab. Syair bahasa Arab. Contoh ini sebab sekarang memang saya mind blown lah dengan tulisan Almarhum Kiai Zuhri. Masa tu tak ada orang tahu mahir dalam ilmu falak. Tak ada orang yang go through hisab dan sebagainya, tapi Kiai Zuhri mampu untuk tulisnya dan buat syair sendiri bahasa Arab. Contoh tentang constellation, Kiai Zuhri pada page seterusnya beliau tulis syair Bahar Tawil. Katanya, ala lirrabi' hamlu thurun wa juzatun manazilhu sa'du su'udil ukhaybuha muqaddam muakhar batnu hutin faqul rasha na' batinin la syabihan li ghairiha. Wow. Faham tak? Ada nama-nama constellation tadi. Nama-nama constellation. Jadi kata Kiai Zuhri, dalam satu tahun ada 4 musim. Dalam setiap musim, ada berapa constellation lah? 3. Ada 3 constellation. Dan pada setiap constellation ada 7 manzilah. 7 manzilah iaitu 7 buruj, 7 bintang. So itu is actually untuk kita gunakan bintang-bintang ni untuk identify anak bulan berada di mana. Ilmu ini juga ada pada beberapa orang sahabat Nabi SAW. Pada zaman sahabat Nabi, perkara ini ditulis, direkod dalam kitab At-Tamhid oleh At-Tamhid Imam Imam apa At-Tamhid Imam Ibn Bar. Imam Ibn Bar dalam kitab At-Tamhid mengatakan bahawa para sahabat Nabi antara yang mahir dalam ilmu perkiraan, ilmu memahami constellation bintang dan sebagainya adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibn Abbas pada setiap malam akan lihat pada langit, lihat pada langit dan observe. Jadi kalau contoh bintang ni berada di sini, matahari tenggelam atau bintang atau bulan muncul di sini di constellation ini, maka bulan ni kita ada 29 atau 30 hari. So mereka dah expert dalam bab ni. Cuma menurut pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Firdaus Yahya, ilmu ni besar kemungkinan dah pupus dah. Kita dah tak ada lagi ilmu ni lah, sebab tak ada orang yang sambung dan sebagainya. Jadi itu kalau kita gunakan ilmu bintang untuk membantu kita dalam perkiraan, memahami pergerakan objek di langit, maka itu dibolehkan. Tapi kalau kita gunakannya untuk menentukan nasib kita,
Okay, kalau kita kahwin tu nanti anak cacat dan sebagainya, contoh. Memang benda ni ada. Betul tak? Benda ni memang especially budak-budak lah. Okay, yang budak-budak zaman sekarang, remaja, mereka percaya dan mereka repost. Bayangkan kalau mereka repost, orang pun ikut-ikut sekali, dah jadi satu trend. Jadi satu trend yang tidak baik lah, yang patut kita stop lah. Yeah. Oh, Masya Allah. So maksudnya astrology tu actually ada dia punya usage dia lah, to identify which month you are at. Betul. Because the 12 kan. So macam corresponding to the month pun ada 12 months. Betul. So it's actually untuk tapi sekarang orang dah pakai untuk menggunakan relationship. Relationship. It's based on apa, zaman Greek punya ni kan, usage kan. Okay, thank you so much regarding that. Habis tu ada any question tak kepada ustaz kita? Rapid fire questions. Okay, I think yang second tu lah, tadi kita bincangkan pasal CNY. Betul. Boleh. Ustaz pun pakai baju merah ni. Ya, tak bersempena Masya Allah. I think tadi kita ada tanya, saya tanya dia off record, tapi dia tak nak jawab dulu. Oh ya, betul. Kenapa CNY ni tahun-tahun lain? Kita pun nak plan kita punya holiday. Betul. Okay. Okay, silakan Ustaz. CNY kenapa dia apa, Januari dengan Februari je? Okay. Tak perasan sih? Yes. Dia tak pernah jatuh kepada December, October. I see. Yes, it's always January, February. Islam aja yang every month mesti ada pernah lalu. Okay. Ceritanya macam gini. Okay. Itu zaman Confucius. What? Okay. So Chinese New Year, kalau kita baca mereka gunakan istilah Chinese Lunar New Year. Correct. Betul tak? Okay, ataupun Lunar Calendar. Saya month of the tiger. Month of the tiger Yes. Ada sini month of the pig tak ada? Saya red. Red lah. Red. Okay lagi lah. Okay. Bila mereka katakan Chinese Lunar Calendar, kalau gitu Islam pun Lunar Calendar. Betul. Okay. Apa beza dia? Bezanya adalah Islam kita gunakan pure Lunar Calendar. Maksudnya Lunar Calendar secara mutlak. Tapi kalau Chinese Calendar, mereka gunakan Lunisolar Calendar. Okay, what's this? Lunisolar bermaksud mereka gunakan Lunar Calendar, pada masa yang sama mereka inculcate juga elemen Solar Calendar. Solar maksudnya matahari. Matahari. Sebab kalau kita gunakan pure Lunar Calendar, means that kita punya date takkan fix. Akan bergerak 11 days kan. Okay. Akan bergerak throughout the whole year. Correct. Tapi kalau Chinese New Year pula, okay, mereka akan jatuh antara 21st January sehingga 20th February. This range. So within 1 month jugalah. Within 1 month juga, betul. Okay. So macam mana, apa kriteria imkanul ru'yah mereka? Lain. Okay. Lain tak dengan Lubnan? Apa tadi? Lubnan. Lunar New Year. Bukan dekat Sabah tu. Sabah. Labuan. Oh, Labuan. Lain. Okay. Lubnan. Dia ada related dengan tempat juga, di satu tempat di China, bila matahari atau bulan terbit di satu kawasan pada satu ketika lah. Okay, itu cerita tentang sejarah lah. Okay. Tapi kalau dari segi astronomical pula, okay, basisnya adalah the second new moon after winter solstice. Oh my god. Lagi pecah otak lah. Lagi pecah otak Yelah, nak tahu ini baru tadi bawa falak syar'i, ni falak lain pula Falak sini So winter solstice berlaku pada 21st December. Okay, ini adalah posisi matahari lah, senang kata. Okay, to simplify things lah. Yes. Okay, posisi matahari pada 21st December akan terjadi satu peristiwa winter solstice position. Every year, correct. Okay, dan kemudian istilah yang mereka ataupun kriteria mereka adalah the second new month. Okay, the second new moon after winter solstice. So which is berlaku antara 21st January hingga 20th February. Jadi mereka gunakan lunisolar calendar sebab winter solstice ni gunakan matahari. So maksudnya diorang punya calendar is actually macam fix juga. Fix ada this range lah, range. Oh, the fix is within that range lah. Yeah, supaya tak jatuh jauh sangat kalau gunakan pure lunar calendar. So kita kan sekarang Ramadan March kan. Okay, next year akan jatuh February onwards, dan kemudian akan December dan sebagainya. So kita ada 33 cycle lah. After 33 years dah akan balik pada sama tempat. Tu kalau kita gunakan pure lunar calendar. Tapi kerana Chinese calendar mereka gunakan lunisolar calendar. Campur. Combine lah. Okay, so saya ada question. Besides Luna dengan yang Chinese New Year punya Luna, adakah ada other punya macam calendar yang maybe kita tak tahu? Okay, India ada tak diorang punya own? Kalau betul, setiap civilization contoh orang-orang Yahudi, orang-orang India, orang China, orang
zaman dulu ada Greek, Mesopotamian. Mesopotamian. So all this civilization memang mereka ada clan dia sendiri. Sedangkan sedangkan di Malaysia pun, di Kedah zaman dulu zaman beratus tahun dahulu, mereka pun ada clan dia sendiri, iaitu clan dia menuai padi. Ada clan tertentu. Depends on padi. Yes. So clan dia tu berdasarkan kalau masuk bulan ni is bulan tuai padi dan sebagainya lah. So bulan apa yang paling sesuai untuk tanam padi dan sebagainya. So memang secara fitrahnya manusia memang akan ciptakan sebuah clan dia yang boleh bantu untuk mempermudahkan manfaatkan lifestyle ataupun kehidupan kita lah. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, surah apa Ustaz? Tentang clan dia. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Okay. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Taala ada 12 bulan. So ini memang kita dah tahu, dalam Islam memang ada 12 bulan. Memang Allah dah tetapkan pada hari Allah Taala cipta seluruh alam ni. Dan kemudian fiha arba'atul hurum, betul? Basically 3 bulan turut adalah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, yang berasingnya adalah bulan Muharram. So 4 bulan haram ni lah, 4 bulan-bulan yang suci. Jadi memang basis dia kita tahu Allah Taala dah cipta 12 bulan. So kita ada 12 bulan 12 bulan lunar kalender. Sedangkan Syamsiah pun ada 12 bulan juga. Sebagai panduan buat manusia. Menarik sangat. Ada ni question tak Ustaz Yusof? Tentang solar eclipse ke apa ke? Sedih sangat. Dah baik sangat lah. Baik sangat. Haji dah banyak, masya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz Haziq tentang pencerahan dia tentang lunar calendar dan especially yang the first episode tadi. Ustaz tadi ada nak promote ni buku. Ya, boleh ya? Boleh sila. Boleh. Untuk jemaah masyarakat kita. Okay, so bagi yang masih tertanya ataupun inginkan explanation tentang bagaimana Singapore menentukan anak bulan dan sebagainya, bolehlah baca buku ni. Nanti saya boleh send QR code boleh scan soft copy. Dan ini adalah hasil daripada Masjid Darussalam dan juga pejabat mufti lah. Collaboration memberikan pencerahan lah bagaimana Singapura sejarahnya tentang kita menukar kepada hisab, dan kemudian kenapa Singapura berbeza dengan negara jiran dan sebagainya. Dan insyaAllah booklet ni walaupun page-nya tak banyak, tapi kandungannya sangat mampat dan sangat sesuai lah untuk memberikan kita pemahaman tentang apa saja berlaku. Dalam juga ada sebut tentang adakah perkara perbezaan akan terjadi pada masa hadapan. Jawapan yes, boleh berlaku, tak mustahil. Tapi bagaimana kita perlu yakinlah dengan penentuan kita apabila berlakunya sesuatu perbezaan. Jadi boleh bacalah, insya-Allah sangat bermanfaat booklet ini. Yang pentingnya macam Ustaz kata apa-apa ikut MUIS saja. Senang. Saya kata ikut MUIS je, jangan ragu-ragu, jangan sangsi. Okey, ada apa-apa tambahan Ustaz? Tak ada. Alhamdulillah. Baiklah. InsyaAllah terima kasih sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Haziq atas perkongsiannya, dan insyaAllah untuk para pendengar silalah boleh follow IG Masjid Al-Istighfar di media Al-Istighfar, atau jika ingin membuat sumbangan anda kepada Masjid Al-Istighfar dan juga Ramadan infak dan sebagainya, boleh ke IG, anda akan mendapat details berikut. Kalau di sini saya boleh bilang UEN Masjid Al-Istighfar, boleh ke derma sahaja UNS99MQ0014H. Kalau anda ingin membuat sumbangan, boleh ke www.masjidistighfar/Ramadan. Boleh di situ ada infak Ramadan, ada juga recurring donation yang kalau tak sempat untuk derma every single day, ada terus macam automated punya donation lah. Yeah, so insyaAllah sepanjang bulan Ramadan tu kita dalam keadaan yang bersedekah walaupun kita sedar ataupun tidak sedar lah. Betul. Right, insyaAllah juga boleh terus kita menunggulah tahun ini ada perbezaan ke tak antara Singapura dan Malaysia. InsyaAllah semua ada baik-baik saja. Sekali kita juga tak mustahil. Tak mustahil, betul. Tapi kita sebagai rakyat Singapura, kita mengikut ulul amri. Tapi seperti mana yang tadi katakan Ustaz Haziq, mengikut ketua kita, pakar-pakar ahli falak kita juga yang di Singapura. InsyaAllah ada hikmah dan kebaikan di dalamnya lah, insyaAllah. Terima kasih. Kongsikan kepada teman-teman atau ahli keluarga dapat manfaat daripada podcast ini. Kita bertemu di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.